Okey geng, sekarang kita buat kerja-kerja konkrit. Ni kepala konkrit. So kita punya tebal slab 150. Kita tak tengok kan dekat side kan. Inilah kita punya konkrit. So macam itulah. Biasa kita tengok yang kerja-kerja apa, belajar dekat tu kan. Ni kita ajar dekat side. Okay. So konkrit make sure dia punya slam kena buat. Okay, dalam satu lori tu slam tu plus minus 75. Okay, sama ada 75 tu plus minus 25 sama ada 100 ataupun 50 macam itulah. Kalau 50 tu maknanya keras, dia jangan keras sangat, bagusnya 75 lah, 75 80 tu baguslah. Okay, so konkrit ni, lepas kita siap konkrit ni untuk production ni semua, kita akan buat hardener. Hardener tu kiraan dia senang saja geng. Untuk kiraan hardener, kita kali panjang kali lebar kali dengan 4. Lepas tu bahagi dengan satu bag hardener tu 25. Bahagi dengan 25, kau boleh tahu berapa pakai hardener, berapa bag simen pakai untuk satu kawasan tu. Okey, dia punya cara kira panjang kali lebar kali 4 bahagi 25 kg. Okey. So ini sekarang lagi kasar lah, kita tunggu dia kering sikit, baru nanti kita akan pakai mesin helikopter. Siapa pernah tengok mesin helikopter? Tu mesin helikopter. Nanti dia akan helikopter kawasan ni. Lepas tu dia akan tabur dengan hardener. So hardener tu nak kena cukup, sebab kalau tak cukup nanti kualiti tak bagus lah. So kita kena kira, lepas tu tengok betul tak kuantiti yang dia pakai. Okay ya. So semoga bermanfaat untuk orang yang buat concreting work. Okay, so, terima kasih.